Al-Quran dan Ramadan ibarat aur dan tebing. Tak boleh kita nak pisahkan, sangat sinonim. Kerana apa? Allah telah rakamkan perkara ini di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Allah rakamkan, Allah beritahu pada kita bulan Ramadan ini telah turun di dalamnya Al-Quran dan peranan Al-Quran sebagai petunjuk huda kepada setiap manusia, bukan sekadar kepada umat Islam sahaja, tapi pada semua manusia. Dan Al-Quran ini juga ialah huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diterangkan kepada kita bagaimana petunjuk yang Allah nak, dan Al-Furqan pembeza. Mana yang betul, mana yang tidak, segalanya diceritakan di dalam Al-Quran. Kembali kita mengetahui bahawa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan, kita selalu dengar Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi bilakah diturunkan Al-Quran? Apabila kita melihat rupanya Al-Quran ini diturunkan daripada langit Allah ke Lauh Mahfuz secara pukal. Maksudnya secara 30 juzuk sekali turun di dalam bulan Ramadan. Dan turunnya daripada Lauh Mahfuz ke bumi barulah secara berperingkat-peringkat. Disebabkan Ramadan dan Al-Quran ini terlalu sinonim, maka kita tidak boleh pisahkan keberkatan Ramadan dan pengajian ataupun kita membanyakkan mengaji Al-Quran di dalam bulan Ramadan adalah suatu benda yang sangat dituntut di dalam Islam.